Okey, kita cuba campak kat sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lari dah ikan besar. Lari ikan besar. Oh, kasar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langgar seekor besar. Senyap lah. Segan turun sorang-sorang. Senyap lah. Oh, dah. Alhamdulillah. Besar ni. Alhamdulillah. Kecil. Oh. Alhamdulillah. Ada juga penarik rezeki Inilah rezeki namanya. Allah. Mana-mana yang nak beli jala tu boleh beli jala yang dekat link saya kongsi ni Link yang saya kongsi ni, jala ni memang padu. Memang sedap lah pakai. Saya suka pakai jala 1,5 inci. 1,5 inci memang padu lah. Memang ngam-ngam soy. Kalau tapi nak jala tu, jala saya ni sedap. Tak payah pakai batu timah. Batu besi pun dah cukup. Batu besi dah nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah lepas nak belanja anak hari ni aiskrim. Alhamdulillah. Sukalah anak hari ni dapat beli aiskrim. Okey. Okey, permulaan ni kita campak balik jala. Ingat nak balik dah. Tak jadi lah. Belum pukul 11 lagi. Okay, kita try campak sekali lagi. Kat sana tu, tengok ada buih-buih tu. Okay, kalau kita nak jala, kita jangan ambil terlampau tengah. Kita ambil sepadan tepi sikit ambil tepi sikit. Sebab ikan dia suka makan ulat-ulat dekat tepi-tepi tu. Campak tepi sikit sampai tepi. Oh, kasar bos. Alhamdulillah, kasar. Dia sangkut. Tak apa nak buat apa lah. Alhamdulillah. Good. Kasar. Ada. Apa ni? Jengkuar. Alhamdulillah. Jengkuar ni bakar bapak sedap weh. Alhamdulillah. Jengkuar. Okey, dah. Ini hasil pergi menjala sekejap tadi tak sampai 1 jam pun pergi. Bapak baung. Nah, ambil. Alhamdulillah. Baung banyak padu ni, saiz ni. Gohok tadi dapat. Jengkuar yang last sekali. Macam ni kaki kecil ni. Semua jala. Rezeki jala betul hari ni. Banyak tu ikan. Jom kita pergi jual. Kita jual kat pasar.
Okey, ni ikan tadi kita dah naik pada menjala. Tengok kita jual terus kat pasar. Ni. Okey, ngam. Sekejap lagi kita turun lagi sekali. Kita hantar dulu yang ni, kita jual dulu. Hasilnya agak padu. Zin. Second round. Second round. Tak. Ni bersumber menjala. Sekejap lagi menjala. Berlambak ikan. Oh, tajam. Gohok apa sektor? Ni 4 ekor.